Saya nak tanya Peguam Negara Tan Sri Mohamad Apandi Ali, siapa dia beliau? Kenapa beliau membuat satu kenyataan pada sidang akhbar tersebut untuk mengarahkan SPRM untuk menutup fail siasatan ke atas Datuk Seri Najib? Siapa Peguam Negara untuk nak campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran SPRM? Apakah beliau mempunyai kuasa untuk berbuat demikian? Switzerland telah mengeluarkan satu kenyataan mengesahkan bahawa sejumlah RM16.8 bilion duit 1MDB telah diselewengkan. Macam mana polis kata tidak ada bukti? Macam mana Tan Sri Apandi Peguam Negara kata tidak ada bukti? Sebab itulah saya terpaksa membuat laporan polis ke atas Peguam Negara, dan sebab itulah saya terpaksa mengambil tindakan undang-undang ke atas Peguam Negara dan membuat laporan SPRM ke atas Peguam Negara. Beritahu dekat Apandi Ali, suruh dia telefon pejabat Peguam Negara Amerika Syarikat, tanya dan maklum kepada rakyat secara menyeluruh siapa dia Malaysian official number 1. Dan bagi pihak saya bertanggungjawab dengan kenyataan ini. Saya kata itu adalah Najib Tun Razak. Dan perkara yang terakhir mengenai pemuda UMNO itu kita tak usah ambil kisahlah. Mereka ini adalah kalangan bangang, kaki bodek, minda lembah, otak udang yang senantiasa cuba nak menegakkan benang yang basah. Jadi kita tak usah layanlah mereka ni semua ni. Mereka ada kalangan puak yang tidak ada otak. Jadi saya rasa bagi pihak saya sekali lagi ingin mendesak Peguam Negara untuk letak jawatan secara kadar segera. Terima kasih. Saya ingin mendesak Tan Sri Apandi Ali untuk letak jawatan secara kadar segera kerana beliau tidak layak untuk menjawat jawatan Peguam Negara. Saya rasa Tan Sri Apandi Ali merupakan Peguam Negara yang paling haprak dalam sejarah kepimpinan pejabat Peguam Negara. Saya nak tanya Tan Sri Apandi Ali, baru-baru ini Ketua Polis Negara mengatakan bahawa mereka masih menyiasat tentang kes 1MDB belum selesai. Macam mana Peguam Negara kata tidak ada kes dalam isu 1MDB? Macam mana Peguam Negara kata Najib Tun Razak tidak bersalah? Atas dasar apa? Peguam Negara dismiss semua kesalahan Najib yang bersangkutan dengan kes 1MDB. Sebab itu saya dari mula lagi pendirian saya mengatakan bahawa Peguam Negara ini adalah Peguam Negara yang paling haprak. Saya berpuas hati bahawa tiada keterangan yang menunjukkan bahawa dana tersebut adalah suatu bentuk suapan yang diberikan secara rasuah. Since there is no such requirement or obligation, the omission on 1MDB officials' part to disclose is therefore not an offence under the Act. There was never any interference in the investigation of 1MDB. It's a fact. Saya sebagai pendakwa raya berpuas hati bahawa tiada apa-apa kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkait dengan ketiga-tiga kertas siasatan. Bank Negara Malaysia does not request for certain or specific information. How could 1MDB be faulted as he had filled up the forms as required and responded to the queries made? Dikonvertkan menjadi sebenarnya RM2.08 bilion di antara tarikh 22 hari bulan 3 2013 dan 10 hari bulan 4 2013 adalah merupakan sumbangan peribadi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada keluarga diraja Saudi Arabia dan telah diberikan kepada beliau tanpa apa-apa balasan.